Kena tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save supaya video ni tak hilang. Boleh jadi rujukan pada masa akan datang. Di tangan saya sekarang ni ada dua jenis emas yang jadi kegemaran ramai. Dekat tangan kanan ni, ini adalah 10 gram emas edisi public good. Tangan kiri saya adalah 10 dinar emas edisi public good. Hari ni tuan-puan, ramai yang salah faham. Mereka ingat 10 dinar emas ni sama dengan 10 gram emas. Jadi kalau tuan-puan orang yang macam ni, kena tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save supaya video ni tak hilang. Boleh jadi rujukan pada masa akan datang. Untuk pengetahuan semua, dekat public gold ni, basically kita ada dua jenis emas. Pertama, kita panggil dia gold bar sebab bentuk dia petak. Gold bar ni design dia macam bunga emas lah. Yang kedua, kita panggil dia dinar, yang mana bentuk dia dalam bentuk bulat, iaitu coin macam ni. Sebenarnya tuan-puan, dua jenis emas ni berat dia adalah tidak sama. Kalau yang 10 gram ni berat dia 10 gram lah. Tapi kalau yang 10 dinar, berat dia bukan 10 gram, tapi berat dia 42.5 gram. Bila berat ni berbeza tuan-puan, nescaya harga dia pun tak sama. Kalau 10 gram, harga dia lebih kurang 4,000 lebih sahaja. Tapi kalau 10 dinar, harga dia hari ni dah sampai 19,000. Jadi untuk tuan-puan yang tengok video ni, yang berminat nak mulakan tabungan emas di public gold, kalau tuan-puan tanya saya mana lebih baik antara 10 gram dengan 10 dinar, for sure jawapan dia adalah 10 dinar. Yang mana emas ni makin berat, makin bagus. Macam simpan duit lah. Mana lagi baik, simpan 4,000 ataupun simpan 19,000? Sudah pasti tuan-puan akan jawab simpan yang 19,000 lagi bagus. Sama juga dengan emas. Makin berat, makin bagus. Dapat sesuatu tuan-puan? Kalau nak saya bantu simpan emas, boleh isi beg biru dekat bawah.